Pernah tak rasa jantung berdebar laju masa nak dekat exam atau presentation? Macam ada plumbob merah atas kepala, fikiran jadi kosong. Itu namanya panik. Dalam dunia Sims, ini macam moodlet tense yang sangat kuat. Bar keperluan fun dan sosial, awak tiba-tiba jatuh menjunam. Semua tindakan jadi susah. Otak kita mula fikir macam-macam. Macam mana kalau gagal? Semua orang akan gelakkan aku. Tapi jangan risau, ada cara mudah nak atasinya. Kita akan guna satu teknik power yang dipanggil kotak pernafasan. Bayangkan ada satu kotak di depan awak. Mula-mula, tarik nafas perlahan-lahan selama 4 saat. Kemudian tahan nafas awak selama 4 saat juga. Lepas tu hembus nafas keluar perlahan-lahan selama 4 saat. Dan akhir sekali berhenti sekejap selama 4 saat sebelum ulang balik. Teknik ini macam cas semula tenaga sim awak. Moodlet tense merah tu akan bertukar jadi moodlet focused hijau. Jadi lain kali rasa panik, ingatlah kotak pernafasan awak. Awak ada kuasa untuk kawal emosi. Awak boleh lakukannya.